Assalamualaikum, selamat malam saya ucapkan kepada semua pendengar-pendengar dan juga pengikut-pengikut setia The Benda Boleh Bincang Show. Kita sekali lagi ke udara. Kali ini kita bersiaran langsung secara live di TikTok live saya, Faizal Mokhtar, selaku host dan juga moderator utama anda, sebagai chief moderator anda, yang juga akan di uh, arkibkan ataupun direkod kemudiannya menerusi YouTube saya juga di saluran Faizal Mokhtar. Apa khabar semua? Saya ucapkan. Dan sudah tentunya kita masih lagi tidak boleh lari daripada berbicara ataupun berbual tentang hari raya yang saya rasa sudah menjangkaui atau melepasi tempoh 2 minggu. Hari ini, kalau tak silap saya, kita sudah masuk 16. Kalau tak silap saya lah, secara purata, secara kasar, kita dah masuk 16 hari. 16 hari dah kita berhari raya. Dan saya sendiri, pada hari Sabtu dan Ahad yang lalu, pada hujung minggu lalu, saya telah menerima undangan atau jemputan untuk rumah terbuka untuk hari raya. Hari Sabtu ada satu jemputan walimah atau undangan untuk wedding ya, dan dua undangan open house hari raya. Pagi Sabtu tu 4 hari bulan yang lepas, saya ada undangan walimah di Kuala Lumpur, Seputih. Tak silap saya Glass House, tak silap saya. Ini wedding space lah, wedding event ni. Jiran taman perumahan saya dekat Subang Jaya, jiran saya melangsungkan perkahwinan pada hari tersebut. Anak Kabir, Assalamualaikum. Anak Kabir Muhammad, selamat hari raya. Maaf Zaidah batin, dah lama tak jumpa, dah lama tak dengar tentang perkabaran ataupun cerita daripada Anak Kabir Muhammad. Apa khabar? Assalamualaikum. Last kali saya jumpa pun dekat area office saya kat Equin ni. Apa khabar? Assalamualaikum. Selamat hari raya. So pagi tu, sambung cerita tadi Sabtu lepas, pagi-pagi saya telah ke jemputan Walimatul Urus di Seputih, di sebuah tempat ni bernama Glass House. Itu adalah jemputan ataupun undangan uh, perkahwinan, majlis perkahwinan ataupun walimah kejiranan saya lah. Yang tak silap saya, dia baru pulang setelah belajar dan juga bekerja di London. So dia dapat jodoh pun di sana, tapi orang kita lah, bukan orang sana kawan-kawan lama juga, antara early settlers ataupun antara orang-orang ataupun jiran-jiran yang paling awal dan paling lama lah kita kenal semenjak kita bermustautin ataupun kita tinggal di Subang Jaya ni. Itu pagi hari lah. Dan kemudiannya tengah hari sikit kita sambung kita punya perjalanan ke PJS 10 kat Sunway. Ini kalau nak tahu PJS 10 ni kat mana, dia berada betul-betul di hadapan Sunway Pyramid. Ini adalah majlis open house atau majlis rumah terbuka karya surau, tempat ibunda saya, tempat mak saya mengajar lah. Sebab mak saya dia mengaji kan. Ada kalanya dia mengajar di surau Sunway, ada kalanya di Masjid Sunway. So hari tu Sabtu kemarin kita dapat jemputan di rumah terbuka tu. Alhamdulillah kita mulakan kita punya perjalanan atau kita punya pengembaraan open house tu di sana. Dan balik rumah, saya rehat sekejap, have a quick nap, lepas tu bangun sebab ada satu lagi undangan sebenarnya. Walaupun undangan tu pada pukul 2.30, tapi saya ambil masa untuk berehat sekejap lah. Dan keluar pada pukul 4.30, sejurus selepas solat asar, bertolak ke Segambut. Di sana ada seorang sahabat tempat saya bekerja dulu. So di sana dapatlah, orang kata tu, jumpa kawan-kawan lama. Lama tak lama, baru juga sebenarnya saya tinggalkan company tu. Sort of a mini reunion lah. So jumpa kawan-kawan lama. Ini antara undangan rumah terbuka ataupun house paling lama saya lepak lah. Sampai sana dalam jam 5 lebih, balik dekat pukul 10 juga. So agak lama juga saya, orang kata tu, saya berhari raya sana. Bukan apa, bukan setakat makan, bukan setakat borak, bukan setakat orang kata tu
Hari raya di sana siap kita orang layan Netflix lagi. Saya kalau pergi rumah orang ni, kalau dia suruh stay lama, saya stay lama lah. Kalau dia tak cakap apa-apa, saya macam biasa, maksimum dalam 40 minit sejam saya caw lah. Tapi sebab dia kawan yang agak rapat juga, kita stay lama. Waktu dia buka Netflix banyak, itu cerita dia. Dia buka Netflix, dia tayang cerita yang, mula-mula cerita tu saya dah tengok lah. Tak silap saya, cerita Anaconda. Betul lah tu, cerita Anaconda tu saya dah tengok lah. Cerita Jack Black punya remake tu kan. And then dah habis pula movie tu, dia pasang pula filem Blood Brothers. Mungkin ramai akan terkejut. Ramai orang akan terkejut yang sebenarnya filem Blood Brothers ni yang popular tahun lepas ni kan. Saya sendiri tak pernah tengok lagi. Surprising kan. Saya sendiri tak pernah tengok lagi filem Blood Brothers ni. Tu saya tengok masa open house dekat rumah kawan saya kemarin. Assalamualaikum, selamat malam HJ dan juga Alif Proton. Alif Proton hari tu datang rumah saya. Masa hari Sabtu, time saya pergi beraya hari Sabtu tu lah yang saya tengok Blood Brothers dan saya tak sempat nak melayan dan juga menyantuni Alif Proton yang datang rumah saya tu, rumah 6-7 tu. Saya tak sempat nak datang. Saya minta maaf lah. Jadi disebabkan saya tak sempat nak melayan atau nak jumpa time beraya rumah saya tu, saya ajak dia borak lah sekejap naik atas sekejap. Saya betul-betul minta maaf. Sepatutnya dia datang, kalau orang datang cakap awal, saya ada lah kat rumah kan nak melayan. Tapi saya open house pula. Minta maaf sangat. Assalamualaikum, selamat malam Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara saya jelas ke? Jelas. Tadi kat mana tu? Kat rumah ke dekat showroom? Saya dekat rumah. Ni kebetulan memang tengah try bone conduction ni. Oh ya ke? Okay, Tapi bergema sikit lah. bergema sikit Dia awak cakap memang terus daripada telefon pakai apa? Yang apa baru beli baru sampai tadi. Shopee baru hantar. Amgras punya Apa? apa bone apa nama dia? Bone apa? Apa tu? Tak beli ni wireless punya ni. Saya Oh, tengok. mic ke apa? Mikrofon. Mikrofon ke apa tu, Lip? Tak dengar lah. Mungkin line kurang jelas atau line kurang clear. So cerita dia, Alif ni hari tu dia datang rumah saya pula berada di rumah kawan saya yang saya tengok cerita Blood Brothers tu lah. Jadi tak sempat saya jumpa dia. Tapi apa-apa pun, hari raya kan sebulan, nanti insyaAllah kalau ada kesempatan dan Sekarang clear. juga hello. Sekarang clear Tadi awak cakap beli apa tadi? Bone conduction. Oh, ini cukup clear ni. Ni sekarang clear Tadi tu tak clear lah maksudnya. Maknanya tadi awak pakai ke tak pakai benda tu? Tadi pakai, sekarang tak pakai. Maksudnya dia tak sesuai untuk jawab call lah kot. I see. Okay. Lagu Saya nak ucapkan atau saya nak cakap, saya minta maaf sangat-sangat lah. Itu orang datang rumah saya tadi kat rumah. saya pun bidang terjun ni kan. So, macam tu lah. So, antara apa? Risiko yang perlu diambil sebagai penterjah. Awak pun datang petang-petang tu, cakap last minute. Saya pun alamak. Kalau saya tahu awak nak datang, saya tangguhkan sikit perjalanan saya ke rumah kawan saya tu. Tak apa. Nanti boleh datang kita repeat part 2 punya Blood Brothers kat sini pula. Boleh. Saya pun tak beraya rumah awak lagi kan. Boleh. Ajak Mr. Ferdi sekali. Boleh. InsyaAllah saya datang dengan kawan saya. Lepas tu saya datang sekali dengan family saya. Ataupun saya datang dengan family saya. Lepas tu saya datang dengan Ferdi. Boleh. Kalau datang semalam lagi menarik. Kita ada buat asam pedas daging tetel kerbau semalam. Allahu Akbar. Subhanallah, Masya Allah. Kat mana tu buat tu? Kat rumah ke kat showroom kat mana? Kat rumah. Ada apa buat daging tetel kebal tu? Tak je lah masak-masak. Lebihkan sikit. Ya. Siapa yang berkunjung kat rumah? Adalah kawan-kawan datang semalam. Oh, ramai lah rumah. Meriah lah rumah semalam. Tak ada buat apa-apa. Majlis rasmi pun. Oh, saja nak masak. So dia sebab dah tak syok raya sekarang kan. Dah tak ada siapa. Yelah. Kawan-kawan je lah, saudara mara je datang Ya, betul. So, apa topik hari ni? Oh, hari ni tak ada apa-apa. Hari ni saya kalau tak ada topik atau tak ada guest kan, saya macam ni lah, saya akan cerita perjalanan atau recap hari saya ataupun apa hari raya kita pun. Hari ni hari Isnin kan? Betul.
betul. So hari ni dia nak cerita apa sambutan atau ke mana saya pergi untuk kemarin dengan semalam. Sajalah cerita, kebetulan awak ada, saya borak dengan awak je lah. Tapi tadi dengar cerita pasal Bad Brothers tu, memang saya sendiri pun rasanya dah 10 kali, lebih 10 kali kot tengok cerita tu. Nampak? Ramai orang tengok macam hari tu. Saya pergi open sama kawan saya kan. Kawan saya tu seorang tengok sampai 6 kali. Saya punya bookmark Blood Brothers ni kat Netflix kan. Baru kemarin saya tengok. Dia dah tak boring lah cerita tu, macam cerita Piramli ya. Tengok banyak kali pun okey lah. Betul, walaupun kita dah tahu ending. Saya rasa saya pun kena repeat lagi ni. Apalagi ending dia tergantung. Setiap kali tengok tu kita akan highlight macam lah dia ada sini ya. Macam tu. Tapi yang saya seronok sangat tu, dia punya camera work tu saya suka lah. Memang dahsyat lah. Cerita dia lagi dah dahsyat. Dia punya cast dengan dia punya dialog tu semua memang padu lah. Dia tak, orang kata tak acak-acak atau tak dia buat-buat tak boyor lah. Jalan cerita dia ada plot twist sikit-sikit. Kira macam mantap lah kan. Yelah betul. Hari ni awak kerja ke, Lep? Hari ni kerja, bos. Macam mana? Hari ni di tempat mana? Di showroom mana? Hari ni recap saya punya hari ni lah ya. Ya, apa cerita? So, tak ada, macam biasa saya buat online meeting pagi, lepas tu submit report, lepas tu tadi buat training dengan staff, lepas tu pukul 1 saya dah berada di Seri Kembangan, ada zone 1 meeting, state meeting lah. Kat mana tu Seri Kembangan dah? Dekat Equil tu? Kat mana? Di mana? Di Proton Jaya Johan. Area Belakang ke? Dekat Seri Kembangan tu. Kembangan tu besar kat mana? Yang landmark ni kat mana? Dia Bukit Jalil lah. Belah-belah sana. Okey. Puncak Jalil lah. Ya, belah-belah dalam sikit lah tu. Puncak Jalil. Kat situ lah tadi sampai pukul 7 tadi. Jalan jauh juga awak ni hari ya. Lalu SKBE tak jauh mana lah, 40 minit daripada sini lah. Meeting kat sini, kat Seri Kembangan lah. Tu dia panggil monthly meeting lah. Okey. Nampak pun baru start kan. Habis je Seri Kembangan awak ke mana? Habis Seri Kembangan balik rumah. Tu duk layan ni Faizal Mohtar punya live. Balik dah malam Macam mana raya tahun ni? Raya tahun ni saya rasa apa yang boleh di-highlight untuk 2026 raya? Yang paling highlight saya baru je post tadi. Saya tak tahu ada tengok ke tak. Saya baru je post. Saya rasa kalau ada highlight ialah nombor rumah saya lah. Itu saya dah banyak video tu. Saya kata macam rumah Pak Lang tahun ni memang popular betul. Okey. Orang bergambar lah rumah saya macam rumah saya ni di Disneyland. Walaupun tak kenal? Orang yang kita kenal lah. Yang kenal lah, yang tak kenal saya tak tahulah. Saya kat rumah, saya kat dalam rumah saya tak tahulah. Tapi yang pastinya banyak orang bergambar tahun ni depan rumah. Ada, boleh dikatakan setiap kali orang datang rumah, ada orang bergambar lu kat luar. Si Zender tu bukan orang pertama yang buat benda tu lah. Saya rasa dah orang ke 3,474 kot. Saya pun tak tahu, ramai sangat. Jadi macam, rumah aku ni boleh tahan viral tahun ni. Itulah. Saya pun tak perasan bila saya parking depan pagar tu. Tiba Zender. Noah. 6-7 dia cakap. Video lah. Tapi itulah, benda macam ni kita panggil luck lah. Jadi saya pun tumpang gembira. Yang seronok budak-budak. Ya betul. Bila budak-budak seronok, maknanya keberkatan tu dibawa sekali ke rumah. Saya suka layan tetamu sebenarnya. Alhamdulillah. Dapat tengok. Taklah borak-borak kan dengan Pak Lang, tengok macam mana keadaan kesihatan beliau. Yelah betul lah. Dan kalau cerita pasal highlight raya tahun ni kan, sebenarnya highlight saya setiap kali raya ialah saya suka melayan tetamu. Saya suka orang datang rumah, saudara mara ke, family ke, kawan-kawan ke, sesiapa. Sebab saya suka tajamkan skill saya bila ada orang datang rumah tahun raya. Awak tahu kan skill apa kan? Ya betul. Macam awak pun tahu, awak pun orang yang buat sale, buat marketing. Kita kalau raya ni orang datang rumah, di situlah kita pertajamkan skill kita. Sebab kita dah menguasai key point tu, tak nak tahu, kita dah tahu dah kat mana kunci nak buka untuk orang ni banyak sembangkan kita kan. Betul. Dia sebenarnya kalau kita boleh berkongsi ilmu sama-sama, nanti awak pun ceritalah awak punya petua juga. Bagi saya bila orang datang rumah, nombor 1 tu selain daripada makanan, minuman, hidangan, nombor 1 sekali
story sebenarnya. Cerita apa kita nak buka tu. Okay. Dia macam bersilat jugalah. Awak kalau selalu datang rumah, kalau awak nak start cerita, apa yang awak pantau, awak tengok dulu? Kita tanya yang basic-basic dulu lah. Kita tanya apa khabar, keadaan macam mana, duduk sini dah berapa lama. Oh, soalan pemanas badan. Warm up ni. Kita warm up tak, kawasan ni kawasan okey tak, hujan lebat banjir tak. Sebab saya tahu ni raya di Pantai Timur kan. Oh, yelah, Terengganu. So kebanyakan kawasan tu kawasan yang terlibat dengan banjir. So ramai rata-rata daripada mereka ni memang dah jadi kebiasaan. Walaupun dia kata daripada rumah ni naik dalam 4 kaki ni, kita tengok macam habis rumah ni kalau 4 kaki naik. Tapi dia kata tak apa, kita dah biasa dah bertahun duduk sini gitu. Macam tak ada benda lah pada dia orang kan. Yelah, kalau ikut peribahasa ataupun pepatah Karam Singh Walia, alah bisa Tegal biasa, rumah naik banjir dah jadi biasa. Itulah, Karam Singh pun meninggal hari ni Yelah, kita pun terima dengan peribahasa dia. Dalam banyak peribahasa, ada 1-2 peribahasa yang sama sekali saya ingat dan saya rasa saya akan jadi kegemaran selama-lamanya lah. Jangan seperti tebuan, di depan menyimpan madu, di belakang menyimpan tai. Peribahasa dia ada tai tu saya suka lah. Jangan sampai ayam dia pegang, dia lepas tai masih di tangan. Dia suka. Dia tak ada parental langsung dia terus tak ada sensor Tak ada, itulah dia. Jadi di awal ke Terengganu sebenarnya hajat dia macam mana? Apa plan sampai ke Terengganu tahun ni? Saya pun terkejut juga awak sampai ke sana tu. Kebetulan ada beberapa kenalan saya kat sana. Okey. Jauh tu. Jadi tak pernah ambil vibe raya di Pantai Timur kan. Yalah. Sebab saya nak juga tengok apa yang best sangat ni sampai orang sanggup balik kampung 20 jam ni kan. Yalah. Itu sebab dong kampung dia kat sana. Yelah. Tapi kita nak tahu lah yang diorang yang apa yang best sangat. Diorang maksudnya walaupun kampung diorang kat sana betul lah, tapi walaupun 20 jam tu diorang sanggup juga pergi kan. Yelah. Satu benda yang tak boleh nak dielak lah. Maksudnya macam mana pun balik jugalah. Tapi kat sana memang orang kata bila masuk rumah-rumah kat area sana, kuih raya tu dah jadi macam sampingan je dah. Di Pantai Timur? Betul. Sebab diorang lebih tekankan pada main course. Maksudnya apa signature dish kat setiap rumah. So saya pergi ada dekat 7-8 rumah. Dan 7-8 rumah tu makanan dia semua lain dan semua sedap. Antara yang boleh kita kongsikan atau highlight, apa dia makanan-makanan yang awak rasa cuba di sana? Kebanyakannya mak diorang meniaga. So ada ni apa, colek-colek tu ada. Colek favourite lah sana Terengganu. Celup tepung raya. Itu top lah, celup favourite lah kat sana tu. Nasi dagang, nasi minyak. Ada juga rasa dengan ikan air tau, ikan tongkol. Yelah, Terengganu. Tapi kalau kita ambil plate kecil pun kita just nak rasa-rasa, dia jadi macam nak kena tambah ni sebab sedap sangat. Yelah, kita bila kita bawa perangai tu ke rumah ke-8, bayangkanlah macam mana kita punya perut nak bawa tu. Itu yang macam tu perangai awak lah. Ini jenis selalunya kalau kita pergi rumah orang, anak-anak awak perangai, mak bapak yang malu. Ni anak-anak awak malu tak dengan perangai awak tu? Anak-anak yang malu dengan mak bapak dia. Tak kalau macam ni lah perangai awak, saya rasa anak-anak awak yang malu ni. Betul daripada Terengganu saya terus straight ke Melaka. Turun. So sana kampung wife kan. Ya betul. Lepas tu dapat pula, bila tu yang bagusnya social media ni, bila kita just nak sharing kita punya moment kan. Daripada sana kita datang sini. So bila sampai Melaka, geng-geng tengok, ada kat Melaka ke? Mea singgah, Batu Berendam, singgah. Yalah. So asalnya nak pergi satu rumah je, dah jadi banyak rumah pula. Yelah, bila lagi time raya lah Lip. Tapi dalam masa yang sama baru tahu yang kawan kita ni punya wife dia buat kuih raya lah, apalah. So kita punya orang kata business opportunity tu lagi besar lah. Yelah, peluang. Dia tak dia lagi sedap daripada tak sana. Tak nak jual ke ni? Okey lah, adalah buat jual sikit-sikit. Rumah kita pun dah ambil contact number, tahun depan standby lah. Ni kira macam business sharing lah ni. Dia buat business matching. Business matching, baru nak cakap tu. Macam business matching kan? Betul, dah tak payah pergi matrik lah nak buat benda tu. Kita pergi beraya. Pandai. Kita punya raya Kita dah main level lain lah sekarang ni. Rupanya pakcik ni
pakar buat tapai. So kita pun dah ambil kontak macam tu lah. Orang kalau dah minat, dah favourite, dah melekat betul tu kat hati tu kan. Orang kalau ke mana pun dia akan cari juga orang tu. Tapi biasa orang-orang yang dah berusia ni, bila dia buat satu signature dish, kita ubat dia puji je. Oh yelah. Kan? Betul. Okay. Tukang masak ni satu je, dia bukan nak apa, dia nak sedap lah, best lah, pandai lah buat. Dia dah hilang dah penat dia. Dia kalau bahasa Melayu moden dia acknowledge dia lah tu. Knowledge ya, betul, bagi kredit kan. Bagi kredit jagi macam-macam lah. Kalau rezeki macam-macam ada hulu. Contoh macam yang ni dia duduk Terengganu, yang ni ragi ni tapai ni ragi saya ambil dari Johor. Lepas tu dia punya daun getah ni saya petik sendiri. Betul. Kat KL tak ada. Ada ayat paling popular pun tak. Kat KL tak ada ni. Betul. Itu ni kalau beli sendiri pun tak sama sedap dengan yang buat ni. Macam tu. Betul. Dan akhirnya dapatlah kata tu pintu-pintu rezeki, peluang rezeki atau apa ni, bisnes yang baru. Ya, betul. Tapi itulah. Macam tahun lepas saya beraya di Singapura kan. Kat sana banyak. Sana pada saya biasalah, tak ada apalah. Cuma sambil berjalan lah. Tak ada highlight. Maksudnya kalau raya tu saya rasa lebih meriah di sini lah. Di sini tu mana? Di Malaysia lah. Yelah sebab negara diorang pun kita faham je lah kan. Maafkan lah di Malaysia, di negara kita sendiri. Ya, betul. Jadi bila beraya ke sana, ke Terengganu, ke Melaka, pusat-pusat sana sini, awak sebenarnya cuti berapa lama tu? Saya dah cerita ke belum? Raya pertama, raya kedua saya kerja. Oh ya. Saya tak tahu ni. Sebab saya memang planning nak ke Pantai Timur. So saya fikir raya pertama, raya kedua no point kalau saya nak gerak pun. So biasanya kita pula nak beraya tempat orang. So raya pertama, raya kedua ni lebih kepada family terdekat kan. Betul. So kita bagi laluan kepada mereka dan kita ambil lah hari ketiga, keempat dan seterusnya. Masih awak gerak ke sana hari ketiga, keempat tu jalan jam tak? Okey, tak ada masalah. Memang planning awak berjaya, namanya perancangan awak ni tepat lah ni. Tak ada langsung melalui apa-apa kesesakan lalu lintas, tak ada. Daripada sini ke sana Terengganu ambil masa berapa lama? Saya mula-mula ke Kuantan dulu. Okey. Ke Kuantan dalam 3 jam. Di Kuantan, raya dulu di Kuantan, dan raya keempat tu saya pergi ke Terengganu, ambil masa dalam 2 jam setengah daripada Kuantan. Ya. Kalau all the way tu dalam 5-6 jam lah macam tu. Tapi tak ada gangguan trafik langsung lah. Jalan lalu lintas memang cemerlang lah. Ya. Kalau pergi raya pertama, raya kedua ataupun beberapa hari sebelum beraya tu, saya rasa teruk kau kena tu. Tapi rasanya orang Pantai Timur ni, dia orang punya raya yang paling meriah adalah Aidiladha. Betul. Itu pun mungkin kalau ada peluang saya nak merasai tu, apa yang menarik sangat tu. Betul. Sebab Pantai Timur memang daripada tu bukan sekat tradisi Itu memang kelaziman diorang. Raya Aidiladha atau raya haji diorang lagi meriah lah orang cakap. Betul. Okay, orang sana tak tahu lah, disebabkan diorang dekat dengan Thailand ke, bunga api free flow lah sana. Macam tu. Ya banyak daripada siang tu dah berbunyi lah. Memang malam tu all the way sampai tak tahu lah, sampai pagi kot. Berdentum sini macam dia sambung menyambung ni. Macam diorang ni nak habiskan stok ke apa kan. Mungkin tukar-tukar bunga api tu ke kan. Kalau macam tu punya cerita, saya rasa ni bukan soal stok lagi lah ni. Ni soal dia orang memang reserve, memang sepanjang-panjang raya tu diorang bakar kot. Orang memang all out lah. Betul lah tu. Lepas tu ada satu YouTube ni saya tengok, satu YouTuber ni orang daripada Kelantan. Jadi tradisi dia setiap tahun raya dia akan pergi ke satu tempat kedai jual bunga api ni. Di Kelantan Di Kelantan. Diorang boleh habis sampai 5-6 ribu lah beli bunga api tu. Dahsyat ke. Banyak tu 5-6 ribu tu. Ya, dia beli yang paling besar sekali tu, yang 4x4 kaki ni tu. Ini macam selalu launching, bukan launching. Selalu bakar masa malam mereka kat LCC ni. Betul. Bakar kat sana. Betul. Besar bajet diorang bajet. So saya tengok macam, gila lah diorang ni kan. Sebab kat sana pun cara jual dia macam kat sini, dekat area rumah saya ni pun ada jual bunga api juga. Ah. Dan ada malam raya tu,
Ah, Kebetulan saya berjalan lah kan. Saya suka tengok panjut. Tiap-tiap tahun saya suka pusing kat area Si Jangkang dan Jalan Kebun dan Jarum ni. Diorang masih lagi mengekalkan tradisi memasang panjut. mengamalkan ni macam acara tahunan yang wajib lah ni di kampung Diorang akan berlawan setiap kampung siapa panjut paling power lah. Yang power tahun ni awak tengok kat mana? Hari tu saya pernah tengok yang ada SpongeBob, ada Upin ada Boboiboy ada. Yang awak tengok tahun ni apa dia antaranya? Tahun ni rasanya yang paling padu sekali di Labuan Dagang. Okey, apa yang berlaku di sana? Boleh tengok di YouTube rasanya Kampung Labuan Dagang punya. Memang sepanjang-panjang jalan tu memang sangat meriah lah. Oh, Dengan lampu pelita semua bagai siap ada design-design semua selama air raya. So boleh tengok rasanya kat YouTube dah ada orang up tu. Labuan Dagang, Kampung Labuan Dagang. ini teringat saya pada iklan Destro Raya tahun ni lah. Kalau pernah tengok tu. Yang ada Faizal Hussein yang dengan Ali Ahmad Ramli tu. Kampung Oh, Dorang. Ya, yang itu. Okey. Itulah. Tapi betul lah tu. Betul. Dia memang benda ni berlaku kat kawasan-kawasan kampung atau di hari raya je. Tapi yang paling tidak mengecewakan kampung kita lah di Si Jangkang tu, kalau di Jalan Pusara tu memang tiap-tiap tahun memang situ paling cantik lah. Itu tak payah cakap lah. Itu saya daripada kita kecil daripada saya sekolah rendah sampai saya dah besar ni, Sempang tu memang Sempang favourite orang cakap. Kita orang memang kalau pergi malam mesti nak kena tengok. Tapi yang saya respect, maksudnya dah berkurun-kurun, dah bergenerasi So sekarang dah sampai Gen Z. Gen Z ni masih lagi meneruskan tradisi itulah. Bila awak pun kena ingat Si Jangkang sekarang tak macam Si Jangkang dulu. Orang Si Jangkang sekarang dah pandai minum latte. Banyak kafe situ sekarang. Betul, homestay banyak, kafe banyak, lepas tu wedding space atau event space banyak. Dah maju ke depan dah Sejangkang ni, Lip. Betul. Itu yang dahsyatnya tu. Mantap. So itulah saya dan di Jarum tu yang tadi cerita pasal malam raya yang saya berjalan tu. Ya. Ada satu tempat ni di situ adalah deretan kemah-kemah yang menjual bunga api ni kan. So, saya tengok kat situ ramai orang tengah tunggu apa pun saya tak tahulah. Kebetulan saya sampai dalam 11.30 macam tu kat kawasan tu. Memang dia punya ramai tu sampai saya ada apa ni, ada gaduh ke apa kan. Memang orang ramai. Malam ni. Lepas tu saya parking kereta, saya tanyalah, ada apa ni bang? Oh ni kejap lagi diorang nak main bunga api ni, Toke Mecun di payung dia cakap. Oh ya? So sepanjang-panjang kemah tu, setiap kemah tu berlawan-lawan. So adalah dalam setengah jam punya show non-stop. Dahsyat. Ni malam raya ke apa ni? Malam raya. So tahun depan jom jemput datang ke Jarum. Oh, kalau macam ni punya ni kena setting awal ni. Okay. Memang tak mengecewakan lah. So kita boleh tengok dah kita pula dapat ilmu baru. Oh yang ni yang jenis mahalnya. Oh yang ni yang jenis murah sikit. Macam tu. Tapi jangan ditanya lah stok tu datang dari mana. Yang penting kita enjoy lah. Dia macam promosi lah. Okay, ini adalah mecun apa. Ada nama-nama, ada kod-kod dia. Okay, tengok bunga dia macam mana. So macam tu lah. So next year nak beli dah tahulah apa kod dia. Macam tu. Kira macam demo juga ni macam demo. Siap. Ada flare merah macam kat stadium. Ada semua macam-macam lah diorang main. Memang sebenarnya raya tu meriah. Cuma kita ni mencari tak kemeriahan tu. Yelah. Benda-benda ni kita yang kena gerak. Jangan benda tu datang kat kita. Kita yang kena gerakkan benda tu. Betul. Rupanya benda tu dah jadi acara tahunan. Kita baru tahu tahun ni kan. Kena explore lah cakap. Betul, kena explore lah. Okey Alif, saya pun sebenarnya tak mengancang nak buat lama dengan awak ni. Saya macam dapat setengah jam live on air ni saya dah sedap. Apalagi cerita dengan awak. Okay, tak ada masalah. Boleh insya-Allah lah bagi topik kita tengok apa kita boleh kupas. Boleh. Nanti kita on air lagi. Kita pilih satu topik ataupun nanti kita jumpa terus dekat tempat awak bergaya. Baru kita tahu apa cerita daripada sana. Boleh, mantap. Bosku, terima kasih banyak menjemput. Baik. Terima kasih lah. Selamat Raya Mak Jawatin. Selamat Raya, podo-podo. Assalamualaikum. Podo-podo apa-apa kita Roger semula Mantap. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, itu dia tuan-tuan perempuan Alif Proton. Siapa nak beli kereta, siapa nak angkat kereta, boleh terus berjumpa dengan beliau, boleh DM beliau ataupun lebih tepatnya boleh terus direct ke showroom beliau di Jarum sana. Okey.
Okay guys, saya rasa itu saja masa ruang yang kita ada untuk malam ni. Terima kasih untuk gift itu Alip. Malam ni kita pun tak gancang nak live lama sangat. Sebab malam ni freestyle juga, sahaja-sahajalah. Sebab saya memang nak jaga momentum saya setiap malam. Kalau boleh dapat setengah jam minimum, sejam optimum, sejam lebih maksimum. Untuk live tu, kita nak jaga algoritma TikTok tu. Dan saya juga nak jaga saya punya episod untuk Benda Boleh Bincang Show. So malam ni kita freestyle, kita dapat borak dengan Alif dan juga cerita pasal gaya dan macam-macam lah, walaupun ringkas. Tapi nantikanlah, esok lusa mungkin kita ada guest. Mungkin kita boleh cerita panjang sikit. Dan malam sajalah hari Isnin. Hari Isnin kita hari santai-santai lah guys. Hari Isnin ni hari santai-santai, hari kita relax. Okay. So saya rasa itu sajalah masa yang kita ada. InsyaAllah kita bersua dan berjumpa lagi dalam episod-episod The Benda Boleh Bincang Show. Siapa lagi kalau bukan dengan saya, Fazal Mota, selaku chief dan juga host, moderator anda di TikTok Live ini. Semoga kita jumpa lagi. Saya mohon mengundur diri. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih kepada Alif yang sudi naik tadi, dan terima kasih kepada semua yang sedang mendengar daripada awal sehingga ke akhir siaran. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi guys. Bye-bye.